Nasi impit banyak dalam peti sejuk, tak tahu nak buat apa, especially lepas raya. Save dulu video ni. Jom saya ajar korang buat sate Bali dan nasi impit goreng. Sate Bali saya gunakan daripada Green Rebel saja. So tak perlu saya nak pening-pening. Yang ni plant based dan yang paling penting halal. Bahan-bahan yang diperbuat daripada mushroom, soy, semua ada listed cara masak, nutritional value. Yang penting sambal dia pun datang sekaligus. Kita hanya perlu buka packaging, sapu minyak dekat pan yang panas, and then just grill dia macam grill sate yang biasa. So it's very simple and easy and sangat filling jugalah. Sekarang kita buat nasi impit goreng. Tumis bawang putih, bawang merah, cili giling sampai dia pecah minyak. Masukkan sedikit garam and then masukkan nasi impit yang kita telah pun potong ya. Okey, so sekarang kita boleh masukkan sayuran kegemaran korang. Tapi sebelum tu kicap dengan oyster sauce vegetarian jangan lupa ya. And then masukkan sayuran and then tumis-tumis kejap. Toge tu jangan lupa. Ada tak geng yang tak suka toge? Kalau tak suka bolehlah avoid dia. Dia macam lobak, fried lobak style Chinese, and then serve dengan kita punya sate and also sambal kicap. Dapatkan bahan-bahan Green Rebel daripada Village Grocer ataupun daripada Aeon and apa lagi macam-macam tempat. So korang tengoklah sendiri.